Perkembangan dunia pendidikan menuntut kepada pelaksanaan pengajaran yang berteraskan gamifikasi dan digital. Sehubungan itu, UQuiz telah dihasilkan oleh Muhammad Arif bin Muhammad Arifin dan Muhammad Siddiq bin Abdul Aziz. Penyataan masalah pertama, murid melakukan kesalahan dalam membina ayat menggunakan kata kerja yang diberikan. Kesalahan-kesalahan tersebut termasuklah kesalahan struktur ayat, kesalahan konteks ayat, ayat yang dibina tiada maksud dan ayat yang tidak dramatis. Kedua, murid gagal untuk menyiapkan ayat menggunakan kata kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan dan sesi PDBC yang bersifat konvensional dan tidak interaktif. Sehubungan itu, UQuiz telah dihasilkan. UQuiz merupakan singkatan kepada UNO dan Quizizz. Ini bermakna inovasi ini mengandungi dua komponen utama iaitu pekat permainan berkonsepkan UNO dan laman permainan pembelajaran Quizizz. Kad UNO yang telah dihasilkan ini mengandungi kata kerja yang telah diambil dari buku teks Bahasa Melayu SJK tahun 4 dan permainan aktiviti kad UNO ini adalah seperti permainan kad UNO tradisional tetapi jumlah kadnya dikurangkan. Komponen kedua, aplikasi Quizizz digunakan untuk mengukuhkan pengetahuan dan pemahaman murid mengenai kata kerja yang terdapat pada kad UNO. Murid yang gagal memadankan kad UNO perlu menjawab soalan yang terdapat dalam Quizizz untuk melangkau giliran. Secara ringkasnya, tujuan projek yang dijalankan ini yang pertama untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap penggunaan kata kerja aktif transitif dan tak transitif. Kedua, membantu murid membina ayat menggunakan kata kerja yang sesuai dalam tempoh yang diberikan. Yang ketiga, mewujudkan sesi PDPC yang bersifat interaktif dan berpusatkan murid. Dalam kajian yang dijalankan ini, terdapat dua teori yang digunakan. Pertama, teori konstruktivisme oleh John Piaget. Dalam teori ini, murid bertindak sebagai pembina pengetahuan sendiri, pembelajaran berpusatkan murid dan interaksi sosial dalam permainan kad UNO. Kedua, teori pembelajaran multimedia oleh Mayer yang mana dalam inovasi ini ia menggabungkan gabungan unsur visual, teks dan interaktiviti digital melalui Quizizz selaras dengan prinsip dual coding. Terdapat beberapa langkah pelaksanaan UQuiz. Pertama, setiap pemain diberikan 5 kad. Kedua, pemain pertama meletakkan satu kad. Contohnya, kata kerja menyapu yang berwarna merah. Pemain seterusnya perlu meletakkan kad yang sepadan dari segi warna atau jenis. Sekiranya pemain gagal, pemain boleh melangkau giliran dengan menjawab soalan Quizizz berkaitan kata kerja yang terdapat pada kad. Sekiranya soalan dijawab dengan betul, pemain boleh melangkau giliran. Sekiranya salah, pemain perlu mencari kad yang sepadan dari segi warna atau jenis. Pemain juga boleh menggunakan kad khas untuk melangkau giliran. Permainan diteruskan sehinggalah kad habis atau masa tamat. Inovasi yang dijalankan ini berbeza dengan inovasi-inovasi lain kerana ia menggabungkan elemen kata kerja dengan kad UNO. Dan yang kedua, soalan-soalan dalam Quizizz yang digunakan adalah berteraskan buku teks Bahasa Melayu tahun 4 SJK. Maka ianya mempunyai keistimewaan dan perbezaan tersendiri. Impak inovasi berlaku peningkatan yang ketara dalam kumpulan rawatan berbanding kumpulan kawalan. Bukan itu sahaja, tempoh masa yang diperlukan oleh kumpulan rawatan untuk membina ayat lebih singkat serta ayat yang dibina lebih dramatis dan kompleks. UQuiz amat berpotensi untuk dikomersialkan kerana ia boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar interaktif bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, kemahiran membina ayat dan penggunaan kata kerja merupakan standard kandungan yang wajib diajar di sekolah rendah serta menggunakan elemen bahan mawjud dan bahan digital yang mudah disebarluaskan. Sekian, terima kasih.